pertandingan di mana planet-planet terhebat berentak untuk buktikan siapa yang terbaik. Kini, pertarungan telah beralih kepada Turbo Drive. Mencabar baru pertaruhkan segalanya menjadikan pengembaraan lebih epik. Sasaran mereka ialah menjadi juara dunia. Pentas dah siap, pemain dah bersedia. Masa untuk Turbo. Mencabar manakah akan meraih gelaran sebagai planet terbaik di dunia. Heyday! Dah masanya Drag Gravity! Saya telah berdepan dengan Hyde dalam perlawanan untuk merebut gelaran juara dunia. Ini masih belum tamat lagi! Tapi dia terlalu kuat. Walaupun dia rampas tali pinggang juara daripada saya takkan lepaskan dia semudah tu je. Jadi saya pun mula buat latihan-latihan yang berat. Memang betul lah cakap saya. Awak dah berubah. Kan saya dah beritahu awak saya tak berubah. Saya cuma dah semakin kuat. Dan saya akan terus jadi semakin kuat lagi. Sejauh mana awak sanggup pergi? Saya akan teruskan sejauh yang saya perlu. Tak kira walau apa pun, saya akan jadi player terkuat di dunia. I hear the world calling out for a hero. Change the game, spin the band, join the fight. Won't give up, let it rip into battle. Beyblade Berserker, gonna take the victory. Bursting out in overdrive, the warrior will take the lead. Beyblade Berserker, collide with the energy. Blade has conquered to survive, be a part of the legacy. Beyblade Berserker. Kelahiran semula, Turbo Valkyriac. Baiklah, siapa lagi? Lawan lagi sekali. Ha? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, wow. Itu memang menakjubkan. Rasanya lebih kepada menakutkan. Saya pun rasa macam tu. Semuanya ni tak berkesan langsung. Mana dia perasaan tu? Dan kenapa ia tak datang balik pada saya? Awak semua ni tolonglah. Awak kena lebih serius lagi masa awak berlawan. Wah, tapi kami memang serius pun, Niger. Cuma kalau dibandingkan kami, awak terlalu kuat. Apa-apalah, kita teruskan latihan kita. Jadi baiklah, siapa seterusnya? Apa kena dengan awak semua ni, ya? Wow, kenapa dia naik angin tak pasal-pasal? Saya tak faham lah. Hey, apa kata kita tengok sidang akhbar Hyde? Saya rasa ia dah nak mula dah. Baiklah semua peminat Peter sayang, anda semua dah sedia? Mula-mula sekali, mari dengar apa yang juara dunia baru kita Hyde Putera Kegelapan nak katakan. Oh. Aha! Awak tengok tak ni, Aiger Akabane? Apa yang awak cakap sebelum ni, ya? Awak player terkuat? Ha! Awak ni memang lawak lah. Saya tak sempat nak bermain pun dengan awak. Saya rasa player yang paling tak kuat dalam dunia lebih sesuai dengan awak. Apa dia kata? Tapi malas sekali bagi awak. Saya ditakdirkan untuk takkan kalah walau satu perlawanan pun. Yo, orang tengah tengok rancangan tu lah. Achilles, lain kali kita pasti akan menang. Hey, abang okey? Ha? Kenapa dengan abang ni? Sejak hari tu lagi, perangai abang pelik semacam. Betul ke? Seolah-olah abang bukannya diri abang lagi. Ha? Apa yang kamu cakap ni? Tentulah abang masih abang. Sudahlah tu, tenang sikit.
Kenapa asyik marah-marah je ni? Lepaskan saya! Dah! Semua ni tak ada kaitan langsung dengan awak! Apa dia? Betulkah awak baru cakap tu? Aiga, Fubuki, bawa bertenang. Kenapa awak nampak macam tertekan kebelakangan ni? saya tak faham apa maksud awak. Iyalah, mungkin apa yang awak perlukan sekarang ialah sedikit perubahan. Saya rasa tu bagus untuk awak. Betul tu. Ia mungkin boleh buat awak rasa lebih tenang sikit. Saya tahu. Hah? Ya, saya dah jumpa penyelesaian yang sempurna. Apa khabar awak semua? Dah masa untuk makan. Wow, awak semua apa khabar? Awak jangan risau. Kami ada bawa banyak makanan cukup untuk awak semua di sini. Abang tak apa-apa ke? Apa awak ni gelilah, tahu tak? Betul ni, berhentilah. Baguslah. Yelah, saya dah faham dah. Saya pun pernah buat macam tu lah. Saya datang ni. Baik, apa kata kalau saya pula yang geletek awak sekarang ni? Saya harap abang akan sentiasa gembira macam ni. Pastikan awak semua makan, tahu? Hah? Hey, Kenapa ni? saya tentang awal tadi, ialah kan. Maafkan saya, Kapten. Hah? Jangan risau tentang tu. Tapi, memang pun kami tak boleh tandingi awak dalam perlawanan. Cakaplah. Awak bebas untuk cakap apa dalam otak awak tu. Apa? Awak dah lupa ke apa yang Xander beritahu kita? Awak kena berhenti berfikir. Abaikan benda mengarut dalam otak awak tu. Dan jujur dengan apa yang awak rasa. Itulah yang dia cuba sampaikan, betul tak? Sebenarnya, saya tahu awak bukan jenis yang bertimbang rasa sangat. Tapi kami pun bukan jenis yang cepat terasa hati. Kami boleh terima punya. Walaupun saya dah dikalahkan oleh Hyde, saya rasa saya dah mula faham tentang rezonan tu, awak tahu? Kalau saya boleh betul-betul sempurnakannya, saya akan jadi lebih hampir untuk capai sasaran utama saya. Saya masukkannya sebelum ni. Saya cuma nak jadi blader yang paling kuat di dunia. Jadi sebab itulah awak marah. Awak ni kan, jangan takutkan saya macam tu. Jadi awak cuma nak jadi lebih kuat ya? Saya akan sentiasa di sisi untuk tolong awak. Hei, jangan lupa saya pun nak jadi lebih kuat juga. Terima kasih, Kapten. Apa pun. Yang sebenarnya lah kan, saya tak tahu langsung macam mana cara untuk lakukannya. Sia-sia buat saya bersemangat. Oh, awak nak lagi ke? Hei, Achilles. Apa kata kita terus jadi lebih kuat lagi? Cuma awak dan saya. Tak kiralah walau apa pun. Kita berdua akan jadi lebih kuat bersama-sama. Kita pasti. Yo, Aiga. Awak nak pergi mana? Kiyama, pastikan awak jaga Aiga tu baik-baik. Apa sebenarnya maksud awak ni? Aiga, mungkin ia tak ada benda tapi saya cuma nak berhati-hati je. Jadi, itulah yang awak maksudkan sebelum ni ya?
Macam tu ya? Resonannya dah semakin kuat? Ya. Saya risau kalau terus macam ni. Aiga akan dapat masalah yang besar. Macam yang awak ramalkan. Macam tu ya? Beyblade Burst Turbo. Siapa di sana? Saya ingatkan saya dapat sembunyikan kehadiran saya. Freddy La Jolla. Saya gembira akhirnya dapat bertemu dengan awak. Awak bermeditasi di sini untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, betul kan? Saya kena akui awak memang contoh blender terbaik. Bagi yang terlemah antara yang lemah. Tentu awak ni Kyle Hakim. Awak kenal siapa saya? Baiklah kalau macam tu, tak perlu perkenalkan diri lagi dan teruskan saja dengan perlawanan. Terus terang, saya memang jangkakan awak datang ke sini. Jadi baiklah, mari lakukannya. Guys, Fafnir. Saya nak tahu sangat sejauh mana kehebatan Bay itu. Baiklah, kalau awak nak tengok, biar saya tunjukkan. Tiga, 2, dua, 1. Ayo, hancurkan! Ya! Pelancaran awak tak adalah hebat sangat pun. Tapi apa pun, saya mesti rekodkan data ni dengan baik. Jadi ia menyerap serangan untuk tingkatkan kekuatannya sendiri. Malas sekali semua tu sia-sia melawan base saya. Jadi di mana kita tadi? Kebeyas! Saya seru, bangkitlah dari dunia kegelapan! Chain Protection! jadi awak boleh batalkan serangan dengan spring tu. Boleh tahan juga. Awak nampak macam agak yakin. Saya akan ubah tu dengan menamatkan perlawanan ni sekarang juga! Kemenangan milik saya! Apa? Tamatkannya dengan Geist Counter. Yalah, rasanya setakat itu aja. Bagi Geist Fafnir, ia taklah sehebat yang digembar-gembor. Macam mana awak cakap tadi ya? Ha? Terlemah antara yang lemah. Apa? Maafkan saya? Sia-sia berlawan Bay melainkan awak menang. Betul tak cakap saya? Terus teranglah, awak rasa seronok ke macam ni? Macam tu ya. Jadi awak nak bermain cara ni? Kalau macam tu, biar saya tunjukkan kuasa sebenar saya. Oh? Harap awak dah bersedia untuk perjalanan sahala ke dunia kegelapan. Bunyi macam seronok. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Ayo, Fafnir, hancurkan mereka. Kebeyas, tewaskan mereka! Kan saya dah beritahu awak, serangan macam tu cuma sia-sia aja. Amboi-amboi, nampaknya awak dah kehabisan stamina. Oh. Sekarang kita boleh mulakan. Jangan nak belagak kuatlah. Apa yang berlaku ni? Pertahanan saya langsung tak berhasil. Kenapa jadi macam ni?
Macam mana awak boleh menembus si chain protection? Tak kisahlah tu. Inilah penamanya bagi awak. Kebayang! Fafnir, lakukannya sekarang! Jatuhlah jauh ke dalam dunia kegelapan. Chain Counter! Kemenangan milik saya! Iyalah tu. Ha? Sekarang gunakan Absorb Break! Awak patut banyak berlatih. Awak tengok ajalah nanti free di La Jolla! Aiga. Hei, Pakcik Bos. Vault! Boleh tak saya minta tolong Pakcik? Keadaan Vertriac agak teruk. Boleh Pakcik tolong baikinya tak? Sebabnya, saya memang nak sangat jadi juara dunia balik. Tak. Saya mesti jadi juara dunia balik. Jadi apa benda menara drag tu? Awak akan tahu tak lama lagi. Hyde akan menanti kedatangan awak di sana. Apa yang awak tengok tu? Kapten, apa? Tunggu kejap. Ini bukannya surat daripada Hyde kan? Tentulah bukan. Kenapa pula ada orang nak buang masa buat benda macam tu? Saya dah dapat. Ini dia, cuba tengok. Saya dan Vertriac akan berevolusi bersama-sama. Dengan Benny, kamu akan dapat mencapai potensi kamu yang terulung. Itu memang hebat. Abang? Ha? Kenapa ni? Abang nak pergi mana? Abang! Ha? Tapi Kapten... Kamu perlukan sudut lebih tajam. Baik. Dah tak lama je lagi, kawan. Kita akan sedia tak lama je lagi. Agaknya betul ke tempat ni? Mereka nak saya naik tu ke? Kapten, kenapa awak di sini? Awak ingat saya akan biarkan je awak berseronok sorang-sorang ke? Saya sentiasa di sisi awak. Kapten, awak... Ia dah sedia! Turbo Valtryek. Mari kita lakukannya. Apa pendapat awak?
kawan. Achilles, mari kita lakukannya. Beyblade, pertandingan di mana blender-blender terhebat berentak untuk buktikan siapa yang terbaik. Kini, pertarungan telah beralih kepada Turbo Drive. Pencabar baru pertaruhkan segalanya menjadikan pengembaraan lebih epik. Sasaran mereka ialah menjadi juara dunia. Pentas dah siap, pemain dah bersedia. Masa untuk Turbo. Pencabar manakah akan meraih gelaran sebagai blender terbaik di dunia? Saya maksudkannya sebelum ni. Saya cuma nak jadi blader yang paling kuat di dunia. Kalau awak ingin jadi lebih kuat lagi, awak dijemput secara peribadi untuk ke Menara Dread. Jadi apa benda Menara Dread tu? Captain, kenapa awak di sini? Awak ingat saya akan biarkan je awak berseronok sorang-sorang ke? Saya sentiasa di sisi awak. Captain, awak... Achilles, mari kita lakukannya. Hai, sediakan pesawat untuk saya dan Kapten untuk pergi ke Menara Dread. Sementara tu, di bengkel ayah saya pula... Ya, dah sedia. Mari kita lakukannya. Apa pendapat awak, kawan? I hear the world calling out for a hero. Change the game, spin the band, join the fight. Won't give up, let it rip into battle. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. The warrior will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Blade has conquered to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. Menara Dread, kubu kota kegelapan. Baiklah, Achilles, lakukannya. Itu pun awak. Saya akan musnahkan awak. Macam mana sekarang? Saya pemenang perlawanan ni. Apa dia? Jangan cakap yang rezonan awak selemah ni. Percayalah, itu baru sikit je. Lebih banyak lagi bakal menyusul nanti. Cuba rasa yang ni! Kenapa awak bising sangat ni? Kalau ya pun tak boleh awak tutup mulut tu sekurang-kurangnya masa awak tengah tidur. Tak guna, Hyde. Dia ingat siapa dia sebenarnya, ha? Nampaknya dalam mimpi pun awak tak boleh nak kalahkan dia, ya? Sebenarnya, memang saya menang. Daripada gaya awak menggelupur tadi tak nampak macam menang pun. Betul tak cakap saya? Habis tu, lain kali saya takkan kalah. Iyalah tu. Saya takkan kalah pada dia lagi. Ya, saya dengarlah, Aiger. Awak boleh menang. Ya, betul tu. Bila saya tidur balik je, saya akan menang. 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 Apa benda Menara Dread tu? Ianya kubu kota Hyde. Saya rasa tak sedap hatilah tentang ni.
Sekarang saya betul-betul takut. Awak tak perlu risau sangatlah. Saya akan sentiasa berada di sisi dia sepanjang masa. Betul ke ni? Dah tentulah. Tunggu di sini dan kami akan balik tak lama lagi. Baiklah. Dan awak akan lindungi abang? Dah tentulah. Saya janji. Aiga, saya akan pegang janji saya pada Naru. Dan saya akan buat apa yang saya mampu untuk pastikan tak ada apa jadi pada awak. Saya persembahkan ciptaan saya yang terbaru. Ini dia satu-satunya stadium solar. Syabas, Dr. Evil. Ia semestinya sebuah ciptaan yang sangat menarik. Kiri Astro ialah jenis pertahanan dengan pusingan melawan arah jam. Sementara kanan Artemis ialah jenis serangan dengan pusingan arah jam. Kedua-dua B berpusing seiring buat selamanya di dalam stadium solar. Jadi Hyde, walau dengan Hades awak yang berkuasa tu pun, kemenangan mungkin agak sukar. Ha! Bunyinya macam awak bangga dengan diri sendiri. Saya berminat betul lah dengan Astro dan Artemis tu. Janganlah duduk je di situ dan mengintip kami. Tunjukkan diri awak. Jadi awak dapat rasa kehadiran saya, ya? Memang saya dah jangkakannya. Dan awak ni, awak boleh panggil saya Count Nightfell. Bonsoir. Ya, rasanya saya pernah dengar seorang pencopet yang dikenali dengan nama tu. Saya lebih sukakan gelaran pencuri berbayang. Apa bezanya pun? Dan sebagai seorang pencuri, saya boleh kata mencuri daripada awak satu penghormatan. Awak memang seorang yang lucu, awak tahu tak? Saya agak sukakan awak. Itu tak mengejutkan pun bagi seseorang yang berfikiran terbuka. Dan saya kena akui saya pun sukakan awak juga. Berseronoklah selama awak berada di menara Dread Count Nightfell si pencuri berbayang. Dengan izin awak, saya pasti akan lakukannya. Tapi buat masa ni, adieu! Ha! Hyde, Aiga Akabani akan tiba sebentar je lagi. Akhirnya. Kenapa panggil dia ke sini? Maksud awak tak tahu ke, Doktor? Takkanlah awak percaya bahawa resonannya setanding dengan resonan Phi? Kalau setakat itu aja, saya takkan bersusah payah jemput dia datang sejauh ni. Ha ha! 3, 2, 1. Ayo, hantarkan! Menakjubkan! Ini betul-betul hebat! Ya, memang betul. Hebatlah! Awak betul-betul gembira ke kawan? Turbo Vetrac ialah bay yang paling gempak! Memang pun. Kamu dah berjaya melepas sihatnya. Nampaknya Veltrac dah berevolusi. Free! Apa awak buat di sini? Pakcik Rahul cakap awak akan berada di sini. Betul ke macam tu? Dia sampaikan salam. Jadi, Vault. Tunggu apa lagi? Ya, marilah! Macam tu ya. Ada peningkatan pada kuasa Valtria. Nampaknya ia menyerap hentakan sementara menggandakan serangannya. Itu akan merendahkan kemungkinan untuk pecah. Nampaknya ia akan mengganas di dalam stadium. Apapun. Macam ada sesuatu selain daripada itu. Boleh tahan bay awak tu, Vault? Ya, saya tahu. Mari mulakan perlawanan pertama. Kita boleh lakukannya, kawan! Fafnir, mari kita berseronok. Sadia, mula! 3, 2, 1. Ayo! Hancurkan! Yeah! Ayo lakukannya, Vetrac! Mengecewakan betul. Cuma ni je ke yang awak boleh buat? Mari kita tamatkannya. Sekarang, Fafnir! Exo Break! Macam mana dia? Kita lawan lagi sekali.
Nampaknya Turbo Valtrank masih belum tunjukkan kuasanya yang sebenar. Tapi kenapa? Lawan sekali je lagi. Hei, di sana tu. Tentu itulah menara Dread tu. Saya dah sampai macam yang awak nak, Hai. Sekarang bagi saya masuk! Aiga Akabane dan Ranjiro Kiyamada pun tiba di sini. Sekarang cepatlah buka pintu ni. Mari pergi! Yeah! Ini adalah untuk semua blader di seluruh dunia. Rancangan terhebat dalam sejarah bakal bermula. Dan saya jemput anda semua datang dan bermain bersama-sama saya. Saya harap anda dah bersedia. Sekarang ianya masa untuk Hyde. Saksikan laku kota saya, Menara Dread. Itu ke Menara Dread? Awak tahu sesuatu tentangnya ke? Abang dan Kapten ada cakap yang mereka nak pergi ke sana. Hah? Untuk mulakannya, mari lihat si bebal mana yang dah sampai ke sini. Hei, itu abang! Dan itu Kapten lah! Cubalah awak tengok tu. Rupa-rupanya ayah Akabane yang saya dah kalahkan dengan keputusan 4-0. Rasanya tentu dia datang nak pamerkan kemahirannya yang menyedihkan tu di tempat saya. Sekarang, dah tiba masa untuk mulakan rancangan terulang. Beyblade Burst Turbo. Amboi, cantik betul stadium tu. Memang pun. Yo! Cepat keluar, Hai! Masa untuk kita lawan! Itu Kyle! Bila masa pula awak muncul? Dan kenapa awak selalu datang dengan cara yang menyeramkan, ha? Tunggu dulu! Apa awak buat di sini? Satu-satunya sebab saya di pelayaran kapal tempur ialah untuk kumpul data tentang awak semua dan hantarkannya balik ke sini ke Menara Dread. Jadi awak ni salah seorang kocok Hyde lah, ya? Cuma orang yang tumpah saja akan guna perkataan konco. Tapi orang yang sehina awak takkan faham tu. Kalau seseorang tu ingin menjadi kuat, adalah bijak untuk berada di pihak blader yang kuat. Dan itulah sebabnya saya berada di sisi Hyde, blader yang paling kuat di dunia. Bagi saya bunyinya tu memang macam kocok lah. Kalau awak nak berdepan dengan Hyde lagi, mula-mula awak mesti lepasi saya. Silap besar lah. Saya tak lupa lagi macam mana awak kalah di kapal tempur. Tak payah nak tipu saya lah. Kalau awak percaya yang saya berlawan bersungguh-sungguh di atas kapal tu, awak memang dah silap besar. Kuasa sebenar Hazard Kebayas terpancar sebaik saja topeng saya dibuka. Sekarang biar saya tunjukkan pada awak. Jadi macam itulah rupanya muka Kyle ya. Boleh tahan comel juga. Jeng jeng! Oh, muncul. Siapa tiba-tiba muncul ni? Mulai sekarang ulasan perlawanan akan dilakukan oleh saya. Pengulas yang datang dari dunia kegelapan. Sayalah Mr. Demon. Dia menjengkelkan. Yang berdiri di hadapan Aiga Akabane dan Ranjiro Kiyama tak lain tak bukan ialah penyangak bertopeng, Kyle Hakim. Jadi baiklah. Dah masanya untuk Kapten ajar awak cukup-cukup. Awak ke tepi. Saya akan selesaikan dia sekelip mata je. Oh, dan Hyde, awak tengah menonton ni, betul kan? Bila saya dah selesaikan urusan di sini, saya akan pergi cari awak. Hati-hati sedikit, ayah. Seluruh dunia sedang memerhatikan setiap pergerakan awak. Rush launch! Baiklah, penambat luar gelanggang serentak. Keputusannya sering. Mereka dah berlawan lebih 300 kali. Tapi kuasa pelancaran mereka berdua langsung tak berkurangan. Siapa sebenarnya budak-budak ni? Jadi awak masih nak teruskan? Tentulah. Saya boleh lawan lagi. Kawan, saya tahu saya tak lakukan tugas yang baik untuk bebaskan kuasa sebenar awak. Tapi saya yakin kita boleh lakukannya. Jadi buat masa ni, saya akan berusaha dengan sepenuh hati saya.
Akhirnya dia dah berada dalam zon. Sekarang, mari lakukannya! Baiklah, Free. Marilah. Baiklah, kita mulakan perlawanan. 3, 2, 1. Ayo! Hancurkan! Inilah yang mampu dilakukan oleh kuasa kami yang sebenarnya. Hebatnya. Turbo Blade telah diaktifkan. Apa dia? Dia berjaya. Baiklah, Valtryek. Tupaskan mereka. Fafnir! Bagi mereka rasa kehebatan Absorb Break! Ia akan tamat sekarang. Tak mungkin. Kenapa ia tak pecah? Kita berjaya. Inilah dia kebangkitan turbo kita. Saya macam tak percaya. Bila Vault beresonasi dengan Valtryek dan berjaya buat pelancaran tahap optima, keadaan kebangkitan Valtryek pun bermula. Selagi ia berada dalam keadaan kebangkitan ni, Valtryek boleh kata tak boleh dipecahkan. Itu memang hebat. Kawan. Syabas. Ia ambil masa sikit tapi kita dapat keluarkan kuasa awak yang sepenuhnya. Dan awak cuma perlu lawan 300 kali je. Baiklah. Cepat. Mari kita lawan sekali je lagi. Perlawanan pertama. Awak cuma satu lagi halangan untuk saya jadi nombor 1. Jadi, saya harap awak dah sedia sebab saya pasti akan kalahkan awak. Kalau awak anggap saya bukan pilihan, awak dah tersilap. Ia akan tamat tak lama lagi. Dan sebaik saja saya selesai membuang sampah, saya akan tunjukkan kepada dunia. Sayalah player yang paling hebat. Nampaknya ada pertembungan aliran tenaga negatif di antara kedua-dua pemain yang hebat ini. Perlawanan ini pastinya mempunyai potensi yang tinggi. Jadi awak gunakan mod serangan, ya? Apa saja cubaan serangan oleh Achilles akan dibatalkan oleh Hazard Cabayas. Kalau berani cubalah, saya cabar awak. Sadia, mula. 3, 2, 1. Ayo! Hancurkan! Ya! Hazard Cabayas memulakan perlawanan ini dengan menguasai bahagian tengah stadium. Keadaan nampaknya tak berpihak kepada si Achilles. Bagaimana ia nak menyerang balik? Muncullah anjing dari dunia kegelapan, Cabayas! Gunakan chain protection! Achilles, awak kena bagi lebih lagi. Pertahanan oleh Hazard Cabayas menakjubkan. Bolehkah mana-mana B di dunia menembusi pertahanan anjing penjaga ini? Macam saya kata, serangan Achilles telah dibatalkan sepenuhnya. Cakaplah tu lepas rasakan tumbleweed saya. Chain Shouter! Cabayas berusaha bersungguh-sungguh untuk menang. Ianya pertembungan yang cukup bersejarah. Agar Akabane menang dengan penamat musnah. Susah nak percaya. Dalam perlawanan pertama di Menara Dread, Kyle telah mengalami kekalahan yang teruk. Awak nampak tak tu? Jangan pandang rendah pada saya. Achilles baru je terbang ke tadi? Dia dah berjaya. Baguslah macam tu, kan Naru?
Aiga Akabane, saya tak sabar nak tengok macam mana awak buatkan rancangan saya ni jadi lebih menarik. Fubuki, Dan jangan lupa, seluruh dunia ni sedang memerhatikan awak. Macam itulah, Aiga. Bagi saya lebih lagi. Saya inginkan lebih lagi. Baiklah, awak dah kalahkan saya. Tapi apa pun saya tertanya-tanya sejauh mana awak akan jatuh. Apa dia? Apa yang awak cuba cakapkan ni, Kyle? Tentu awak dah sedar tentangnya, Ranjiro. Yelah, mustahil awak tak sedar. Ha? Apa saja yang berlaku sekarang, saya pasti akan perhatikan awak dengan teliti. Ini tentu menyeronokkan. Awak nak pergi mana? Balik ke sini, Hey, balik! awak bertenang. Sebelum awak keluar melulu macam tu, ingat ada tempat lain yang kita nak pergi.